Hai kawan-kawan. Hari ni kami nak bawa kawan-kawan ke Memorial Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj. Siapa Tunku Abdul Rahman Putera Al-Haj ni? Beliau adalah Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Oh. Beliau juga merupakan bapa kemerdekaan negara kita. Merdeka! 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 Bilakah tarikh kemerdekaan negara kita? 31 Ogos 1957. Betul. Yeay! Merdeka! 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 Memorial ni terdiri daripada 3 blok utama. Bangunan ni asalnya dibina pada tahun 1880-an lagi. Tunku mula tinggal di sini dari tahun 1926 sampai 1970. Banyak jasa dan sumbangan Tunku dalam mendapatkan kemerdekaan dapat kita ketahui dan pelajari di sini. Menarik kan? Ya! Inilah pakaian rasmi Tunku ketika upacara pengisytiharan kemerdekaan. Di sini terdapat pelbagai koleksi peribadi almarhum Tunku. Ada baju-baju beliau, pingat-pingat kebesaran hinggalah ke koleksi gambar yang jarang kita lihat. Lepas bersara, Tunku banyak meluangkan masa menulis dan menyumbangkan artikel untuk disiarkan di Keratan Akhbar Perdana. Inilah artikel pertama yang ditulis oleh Tunku. Hebat kan beliau? Ya! Sekarang kita berada di bahagian pejabat. Ini ialah replika bilik mesyuarat. Ini pula replika bilik tetamu. Inilah replika pejabat Tunku. Ini adalah meja yang pernah digunakan oleh Kabinet Tunku. Kalau kawan-kawan nak tahu, bangunan ini merupakan kediaman rasmi Perdana Menteri pertama. Ini ialah ruang tamu kediaman tersebut.
Wah, besarnya. Ini pula ialah ruang menunggu. Ini ialah ruang makan. Ini ialah ruang dapur. Ini ialah bilik tidur utama Tunku. Ini pula merupakan ruang untuk menyimpan pakaian. Ini pula ialah bilik tidur tetamu. Ini ialah ruang solat. Kalau kawan-kawan ada masa, datanglah sini. Masuk adalah percuma.